Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan dan juga pendengar-pendengar podcast KPT. Jadi seperti biasa podcast KPT kita akan membawakan pelbagai isu dan juga sudah pastinya menjawab pelbagai isu juga yang sedang berlegar dalam kalangan masyarakat semua. Jadi pada siri khas kita pada kali ini, kita akan membawakan satu topik yang saya kira amat penting sekali untuk kita membincangkan, iaitu mengenai pengantarabangsaaan pendidikan tinggi ataupun bagaimana sebenarnya usaha di peringkat kementerian, begitu juga ia disambut oleh IPT untuk kita merealisasikan menjadikan Malaysia ni sebagai hub pendidikan tinggi serantau. Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai menduniakan pendidikan tinggi ataupun mengantarabangsakan pendidikan tinggi negara ini, kita akan bersama dengan yang berbahagia, Prof. Dr. Sufian Jussoh, merupakan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, bersama dengan kita di podcast KPT untuk kita membincangkan mengenai isu pengantarabangsa ini. Terima kasih Prof. bersama dengan kami di podcast KPT ini. Terima kasih jemput saya. Okey, baik Prof. Yeah. Pertama sekali Prof, sebelum kita nak mengorak cerita lebih lanjut lah mengenai pengantarabangsa pendidikan tinggi ini juga, mungkin kita juga nak mengenali Prof lah. Perjalanan Prof dalam dunia akademia ini dan juga how's your journey menjadi Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya sebenarnya tak lama dalam dunia akademia. Saya menyertai akademia agak lebih pada 10 tahun. Kurang pada 12 tahun. Jadi tak berlama lah dalam pengalaman saya. Sebelum menyertai UKM, saya bekerja di Laos dengan sebagai konsultan kepada Asian Development Bank. Sebelum itu saya ada sebagai konsultan kepada ASEAN. Sebelum itu saya di World Trade Institute di Switzerland. Sebelum di Switzerland, saya di United Kingdom bekerja sebagai seorang peguam dan legal consultant. Sebelum di United Kingdom, di Malaysia sekejap, juga dalam bidang undang-undang. Jadi selepas itu saya juga pernah menjadi perunding polisi pelaburan kepada Kumpulan Bank Dunia. Jadi saya pernah tinggal di negara-negara terkaya di dunia, di United Kingdom dan di Switzerland, dan pernah bekerja di negara-negara antara yang termiskin di dunia. Di Myanmar, Laos, Timor Leste, Federated States of Micronesia, Bangladesh, Mesir, Tunisia. Banyaklah negara yang saya telah pergi sebagai perunding dan penasihat. Jadi bila saya diberikan tanggungjawab oleh kerajaan pada bulan Jun baru ini untuk menjadi Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi ini adalah bulan ketiga. Bulan ketiga. Yeah. Okey, baik. Pastinya pengalaman Prof sebelum ini banyak bersama dengan industri dan Prof juga membawa nama Malaysia. Bagaimana mereka sebenarnya melihat pendidikan tinggi di dalam negara kita ini? Okey, saya sebenarnya pulang pada tahun 2013 di atas tiket talent corp. Kami ni ada yang nak balik ke Malaysia dan saya pernah juga diminta oleh almarhum Datuk Seri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada penghujung 2006 untuk kembali ke Malaysia. Tetapi saya mohon supaya kalau saya menjadi penasihat atau perunding, bolehlah pada masa itu. Jadi 7 tahun selepas bertemu Pak Lah baru saya balik betul-betul. Jadi pengalaman saya, orang sebenarnya memandang tinggi kepada Malaysia. Bukan sekadar di negara-negara yang di bawah yang saya sebutkan tadi, Myanmar, Timor Leste, Micronesia. Tetapi juga di negara-negara yang di atas, di Switzerland, di United Kingdom. Mereka melihat kita sebagai satu destinasi yang mereka boleh percayai. Jadi semasa saya bertugas sebagai konsultan dengan Asian Development Bank, dengan United Nations dan juga ASEAN dan dengan Bank Dunia, ramai juga yang meminta supaya Malaysia ni datang membantu mereka dalam dunia pendidikan. Tahun 2015
saya di Federated States of Micronesia. Ramai orang mungkin tak tahu di mana ni. Itulah saya pun Ini macam di tengah-tengah lautan Pasifik. Perjalanannya agak jauh. Kalau daripada sini ke Tokyo 1 malam, Tokyo ke Guam 4 jam. Dan di Guam tu kita menunggu. Lagi ke selatan. Dia betul-betul di lautan Pasifik Utara. Jadi di situ kepulauannya agak remote dan tak ada kemudahan, tak ada universiti. Universiti terdekat ialah Guam, iaitu 3 jam perjalanan udara. Ataupun Hawaii 6 jam perjalanan udara. Dan mereka bilang dengan saya, iaitu boleh tak saya bawa universiti. Semasa itu saya dah bertugas dengan UKM. Bawa UKM ni ke Kepulauan Pasifik. Sebab dia orang ni pernah sampai ke Singapura. Tapi dia melihat Malaysia sebagai satu reference point. Di Timor Leste pun begitu. Mereka selepas kemerdekaan daripada Indonesia, negara yang pertama masuk membantu Timor Leste ialah Malaysia. Jadi Timor Leste memandang tinggi kepada Malaysia. Di Myanmar juga, di negara-negara di Indochina. Tapi mungkinlah penonton dan pendengar rasa itu negara yang bawah. Negara di atas pun juga. 2 minggu lepas saya ada membuat panggilan Zoom dengan Provost Massachusetts Institute of Technology, MIT. Nombor 1 dalam dunia. Kita UKM nombor 126. Jadi saya bilang dengan Provost MIT, saya nombor 126. Dia nombor 1. Kenapa dia nak bercakap dengan saya? Kenapa saya boleh bercakap dengan dia? Sebab dia kata, kita bermula daripada sesuatu tapak. Kan? Dan dia nak bekerjasama dengan UKM. Kita bukan cerita orang yang negara yang miskin, tetapi kita cerita MIT yang nombor 1 dalam dunia pun ada perasaan dan cita-cita untuk bekerjasama dengan universiti-universiti di Malaysia. Dan dia jemput saya untuk ke Boston mungkin bulan November atau Disember ni, melihat bagaimana kita boleh mengadakan kerjasama dengan MIT. Jadi di bawah pun orang pandang kita, di atas pun orang pandang kita. Baru ni kita pergi ke Tokyo dengan Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri, Menteri KPT. Kita melawat Tokyo University, antara yang tersohor di dunia. Pun diterima baik. Kita melawat Advanced Institute for Science and Technology. Tahun lepas kita ke Switzerland, juga dengan YB Menteri Datuk Seri Diraja Dr. Zamri, melawat Ecole Polytechnique de Lausanne, antara universiti yang tersohor juga di dunia. Jadi mereka menyambut baik kehadiran kita, menyambut baik kedatangan kita, menyambut baik cadangan untuk mengadakan kolaborasi dengan universiti-universiti di Malaysia. Dan pastinya juga harapan daripada negara-negara yang Prof sebutkan tadi ini adalah hasil daripada pembikinan dasar dan juga polisi pengantarabangsaaan kita. Dan kalau kita bercakap mengenai fokus di kementerian sendirilah, kita tahu pengantarabangsaaan ini merupakan salah satu daripada fokus Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu kita nak memastikan mungkin adanya student mobility dan juga ada penyelidikan antara dua negara dan sebagainya, perkongsian idea dan sebagainya. Pada pandangan Prof sendiri, bagaimana Prof melihat dasar dan juga polisi pengantarabangsaaan kita, terutama kita nak melihat kepada kemasukan pelajar-pelajar luar negara ni masuk dalam negara kita sendiri? Okey, dasar pengantarabangsaaan ni bukan sehari dua. Kita ada dasar ni, Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara tahun 2021 sehingga 2025. Sekarang ni kita membina pelan strategik yang baru 2026-2030. Kalau kita lihat pelan strategik 2021 hingga 2025, dinyatakan di situ rancangan kerajaan untuk mendapatkan kerajaan pada masa itu 2021 untuk mendapatkan pelajar antarabangsa seramai 250,000. Sekarang ini tidak mencapai 250,000, mungkin 100,000 lebih daripada tidak sampai apa yang diminta ataupun dijangkakan dalam pelan strategik tersebut. Tujuannya ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi. Tetapi hub pendidikan tinggi ini ada dua sebenarnya pada saya. Yang pertama, untuk
mendapatkan pelajar daripada luar negara datang belajar di Malaysia. Yang kedua ialah untuk membina jaringan research ataupun penelitian ataupun penyelidikan pengantarabangsaan penyelidikan tersebut. Okey, saya nak sebut yang kedua dulu. Tadi kita ada mesyuarat dengan rakan-rakan ASEAN. Antara isu yang kita bincangkan pagi tadi ialah berkenaan dengan teknologi. Ya. Kita sekarang ini sedang menghadapi masalah geopolitik, geoekonomi. Presiden Trump memberikan dasar iaitu contohnya menghadkan akses kepada semikonduktor tertentu, chip tertentu kerana dibimbangi akan jatuh kepada negara China. Teknologi tertentu kita tidak dapat gunakan. Tetapi kalau kita lihat teknologi ini, tengok data patent, lebih pada 80% patent yang didaftarkan di Malaysia dan juga di Singapura adalah dimiliki oleh orang asing. Bukan oleh orang tempatan. Jadi kita perlu membina teknologi tempatan. Tapi untuk membina teknologi tempatan yang canggih, kita perlukan kolaborasi dengan universiti-universiti luar, dengan pemberi-pemberi dana luar. Kerana dana yang kita ada tidak mencukupi. Contoh, tahun lepas kita pergi ke Switzerland dengan Yang Berhormat Menteri. Kita melawat Swiss National Science Foundation. Swiss National Science Foundation bajetnya sahaja 1 bilion Swiss franc setahun. Universiti, dua federal universiti, EPFL, Eco Polytechnic Lausanne dan juga ETH Zurich, bajetnya masing-masing 1.5 bilion setahun Swiss franc. 7 bilion duit kita. Kita tak ada duit tu. Kita tak cukup. Dan teknologi pun kita banyak yang tak ada. Sebab mengikut United Nations, UNCTAD, laporan terakhir, Malaysia ni di tangga 40 lebih dalam Frontier Technology Index. Yang teratas antaranya Singapura. Jadi kita masih jauh. Kita perlu belajar dengan orang daripada luar. Kita perlu mendapatkan dana, mendapatkan teknologi untuk kita bergerak ke hadapan. Untuk kita membangunkan negara. Jadi salah satu faktor kenapa kita perlu mengantarabangsakan pendidikan tinggi kita ialah untuk mendapatkan akses kepada teknologi, menjadikan negara lebih maju. Tujuan kita untuk menjadikan pendidikan tinggi ini sebagai pemangkin kepada pembangunan negara. Supaya apabila ada isu geopolitik dan geoekonomi ini, kita tidak lagi terperangkap dalam dunia tersebut. Sebab tu kerajaan menggalakkan pendidikan STEM, TVET tinggi dan sebagainya. Okey, yang kedua. Kenapa kita perlu ada pelajar daripada luar negara? Nah, ini soalan yang kita nak dengar sebenarnya. Yang ni, yang pertama, pelajar tu nak datang kat kita. Kan? Contohnya kita ada Universiti Melaya. Ranking 56 dalam dunia. UKM 126. Di atas, di bawah kita ada lagi semua universiti penyelidikan. Semuanya ranking dalam 200 teratas dunia. Ya, mengikut QS. Kalau kita pergi ke mana pun, orang akan tanya, boleh tak kita datang belajar di Malaysia? Boleh tak kita dapat beasiswa untuk datang belajar ke Malaysia? Itu pertanyaan orang yang nak datang kepada ke negara kita. Menunjukkan minat. Menunjukkan dia tahu kualiti pendidikan kita. Ini bukan universiti main-main. Kalau kita boleh pergi ke Oxford, orang layan kita. Kita boleh pergi Cambridge, orang layan kita. Kita pergi NUS, orang layan kita. Pelajar nak datang belajar dengan kita. Sebab penyelia-penyelia, penyelidik-penyelidik, pensyarah-pensyarah kita ini boleh dikatakan antara yang tertinggi di dunia. Kalau kita lihat senarai 2% saintis dalam kategori 2% top scientist in the world yang dikeluarkan oleh Stanford University. Berapa ramai saintis daripada Malaysia yang ada dalam kategori tersebut. Jadi orang nak datang. Jadi kita pun menghargai minat pelajar-pelajar antarabangsa untuk datang belajar dengan kita. Yang pertama. Yang kedua, ia juga dapat membantu ekonomi negara. Kerana pendidikan tinggi ini juga adalah salah satu daripada punca pendapatan negara. Sekarang ini,
industri perkhidmatan menghadapi isu defisit perbelanjaan, trade defisit perdagangan yang tinggi, lebih kurang 9 bilion satu tahun. Jadi kalau kita boleh dapatkan pelajar yang masuk daripada luar negara yang berkualiti, yang daripada negara-negara yang mampu untuk membayar yuran yang penuh, yang tidak bersubsidi, maka kita mendapat pulangan. Satu, pulangan pelajar postgraduate ataupun undergraduate. Kedua, kita dapat pulangan credibility, pulangan dari segi akses, pulangan dari segi networking. Dan yang ketiga, pulangan kepada ekonomi negara. Kerana mereka datang membayar yuran, berbelanja, menyewa tempat. Dan kita juga dapat memahami budaya mereka, bahasa mereka, bagaimana mereka bertindak dalam keadaan tertentu. Ini semua adalah pengalaman yang kita tidak boleh dapat kalau kita semata-mata pergi bercuti di negara lain. Ya Prof, kita lihat jugalah banyak sebenarnya manfaat yang kita terima apabila kita ni maknanya pelajar-pelajar luar negara tu masuk dalam negara kita. Tetapi isu mengenai pengantarabangsa pendidikan tinggi, terutamanya dengan kemasukan pelajar-pelajar daripada negara-negara asing ni, mungkin sejak semenjak ni menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat maupun ada pemimpin-pemimpin yang tertentulah. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mahamkan bahawasanya kota yang ada untuk pelajar tempatan ni sebenarnya tidak langsung dicuri oleh pelajar-pelajar antarabangsa ini sebenarnya? Okey, kita ada dua sistem kemasukan. Untuk pelajar tempatan, kita ada UPU. Ya. Jadi semua pelajar tempatan memohon melalui UPU. Yang tu tak ada sentuh. Pelajar luar negara tak ada pun memohon melalui UPU. Kalau tengok di United Kingdom, dia ada UCAS. UCAS ni macam UPU. Tetapi di sistem UCAS, pelajar luar negara ke, pelajar UK ke, dalam negara England ke, Scotland ke, dia semua memohon dalam sistem yang sama. Maknanya satu kek tu dia terpaksa merebut satu kek tu. Tapi kita asing. Kek kita asing. Kek kita UPU. Yang asing. Jadi UPU ni kalau di UKM, setiap tahun kita bertambah kemasukan tu. Sebab kita nampak ramai orang yang layak sekarang ni. Yang masuk matrik, yang masuk STPM, yang masuk asasi. Mereka ni layak. Ramai yang layak. Jadi untuk memastikan tempat untuk pelajar-pelajar kita yang layak masuk ni, kita naikkan sedikit-sedikit jumlah yang boleh masuk melalui UPU. Yang pelajar daripada luar negara ni tak ada kena-kena dengan UPU. Dia masuk sistem lain. Dia panggil sistem antarabangsa. Dari segi jumlahnya tu bagaimana? Adakah jumlahnya tu mungkin pelajar-pelajar dalam negara kita ni mungkin dari segi kota dia, peratusan dia semakin mengurang sebabkan kita ni terlalu nak menjemput sangat pelajar-pelajar antarabangsa? Tak ada berkurang. In fact, kalau di UKM jumlahnya bertambah. Mungkin tak sebanyak mana tetapi bertambah setiap tahun. Yang pertama. Yang kedua, pelajar antarabangsa ni dalam 21-22% daripada jumlah keseluruhan pelajar yang ada. Tetapi kalau kita bandingkan dengan universiti-universiti tersohor dunia, contohnya tadi saya sebutkan EPFL. Data yang saya baca daripada Time Higher Education, dia ada ranking, International Student Ranking. EPFL nombor 32 dalam THE ranking dan 26 dalam QS ranking. Jumlah pelajar antarabangsanya lebih kurang 60%. Tetapi dia ada dua sistem di EPFL. Satu sistem kemasukan untuk pelajar Switzerland dan satu lagi sistem kemasukan pelajar antarabangsa. Yang sistem kemasukan pelajar Switzerland ni mengikut presiden dia yang kita jumpa tahun lepas, dia kata semua pelajar yang memohon yang layak akan diterima masuk. Orang Switzerland. Tapi yang sistem kota untuk pelajar Switzerland ni tak diganggu gugat oleh pelajar antarabangsa. Jadi kemasukan di Malaysia ni macam tu. Kita tak ada kata kalau 10 orang daripada antarabangsa masuk, maka 10 orang daripada UPU ni berkurangan. Tak. Okey. Itu yang paling penting ya. Perbandingan kita dengan universiti-universiti tersohor antarabangsa. Contohnya LSE.
London School of Economics, antara yang tersohor dalam bidang economics. Jumlah pelajar antarabangsanya lebih daripada 60%. Tak payah cerita, kalau top universiti di United States, Stanford, Duke, jumlah pelajar antarabangsanya lebih daripada 25% setiap tahun. Jadi, kemasukan yang kita ada sekarang ni, dalam UKM contohnya, dalam 20%, 21% ini adalah dibandingkan dengan universiti-universiti tersohor di Amerika Syarikat, adalah sama ataupun lebih kurang sama. Maknanya kita ni menepati piawaian antarabangsa. Yang tu yang penting. Bukannya kita kata nanti 70%, 80%. Tapi ada juga LSE 60%, EPFL 60%. EPFL 60% tidak mengganggu pelajar tempatan Switzerland. Di Malaysia 22%, 23% pelajar antarabangsa memang tidak akan mengganggu kemasukan pelajar tempatan melalui UPU. Prof, kekhawatiran masyarakat sekarang ni adalah kita tahu ada prasiswazah dan juga pascasiswazah. Kekhawatiran masyarakat adalah mengenai prasiswazah itu sendiri. Yang kalau kita tengok kepada data pun, kalau kita lihat, mungkin saya boleh bentangkan sedikitlah datanya. Di Universiti Awam terdapat 53,322 orang pelajar antarabangsa untuk kedua-dua kategori, prasiswazah dan juga pascasiswazah, dengan peratusan pada 8.7% saja. Yang ni keseluruhan kan? Secara keseluruhan antara prasiswazah dan juga pascasiswazah. Jadi kalau kita nak lihat kepada prasiswazah itu, ini yang selalu dibangkitkan oleh masyarakat semua yang mendakwa kursus-kursus yang kompetitif, sebagai contohnya banyak yang dikaut oleh pelajar-pelajar antarabangsa. Adakah itu benar ataupun tidak, Prof? Tak. Tak ada. Sebab kursus-kursus kompetitif, contohnya kursus-kursus profesional. Kursus-kursus ini dikendalikan dengan kerjasama ataupun dengan recognition daripada badan-badan profesional. Jadi dia ada jumlah-jumlah tertentu yang kita boleh ambil. Contohnya perubatan, undang-undang, engineering. Dia ada jumlah-jumlah tertentu. Dan kenapa orang luar negara nak datang belajar? Contohnya engineering. Engineering boleh dikatakan ke semua universiti awam di Malaysia ini, sarjana muda kejuruteraannya adalah di-recognize di bawah Washington Accord. Maknanya sijil ataupun ijazah yang kita keluarkan tu, pelajar-pelajar ni dapat menggunakannya di keseluruhan negara yang menjadi penandatangan Washington Accord, lebih pada 20 negara. Itu menunjukkan kualiti sistem pendidikan kita yang menerima recognition daripada badan-badan antarabangsa. Sebab tu orang nak masuk. Tetapi kita dah block. Okey, yang ini jumlah pelajar tempatan. Jumlah tu tak boleh berkurang daripada jumlah yang kita setuju. Tak boleh berkurang daripada jumlah yang kita bagi kepada UPU. Daripada data, saya tak ingat berapa jumlahnya, tapi daripada data yang saya dapat kemarin daripada bahagian akademik UKM, jumlah pelajar kejuruteraan yang kita terima melalui UPU setiap tahun meningkat. Bukan berkurangan. Walaupun kotanya meningkat. Kotanya meningkat. Dan walaupun kita ada jumlah pelajar daripada luar negara. Yang tu tak ada kena-kena, tak ada. Okey. Orang akan kata, kenapa kita tak tingkatkan kuota UPU tu memenuhi kesemuanya yang daripada luar negara. Katalah contohnya daripada dalam negara 200, daripada luar negara 20. Kenapa kita tak jadi 220? Semua dalam negara. Kita boleh jadikan 220 semua dalam negara. Tetapi tidak menyekat kita untuk mengambil pelajar daripada luar negara. Kita boleh naikkan ke 250. Kalau Board of Engineers setuju. Tapi kita masih ada kuota untuk pelajar luar negara. Sebab tu kita tak sentuh. Yang pertama. Yang kedua, yang saya nak tekankan, di UKM, hampir, saya rasa lebih setengah daripada jumlah pelajar yang ada di UKM adalah daripada golongan berpendapatan rendah. Kita tak kacau hak rakyat daripada kampung, daripada luar bandar, orang-orang bandar yang berpendapatan rendah untuk masuk ke universiti, kita tak ganggu. Jumlahnya lebih kurang setengah setiap kemasukan. Jadi
kita sentiasa mempertahankan hak rakyat kita. Yang pertama, Akses kepada pendidikan akses tinggi. equality dalam pendidikan tinggi itu penting. Jadi bukan semua orang yang masuk ke UKM tu orang yang mampu bayar. Ramai orang yang kita perlu bantu. Sebab tu kemasukan di program-program ijazah pertama 90% adalah dibiayai oleh kerajaan. Tetapi pelajar daripada luar negara ni dia kena bayar 100%. Yang tak ada subsidi pelajar luar negara ni. In fact, kalau dia masuk, duit yang kita dapat daripada pelajar luar negara itu boleh bantu kita untuk membaiki asrama, membaiki kemudahan, memberikan akses yang lebih baik kepada pelajar tempatan. Dia sebenarnya membantu kita untuk memberikan kemudahan yang lebih baik kepada pelajar tempatan. Mana ia adalah satu pendapatan kepada universiti untuk menambah baik dari segi fasiliti dan juga mungkin program-program pelajar dan sebagainya. Betul. Jadi yang itu yang kita nampak secara jelas, wang ringgit. Tetapi yang dalam bentuk lain, interaksi. Kan? Pelajar ni contohnya lah, daripada Terengganu lah, saya datang daripada Terengganu kan. Daripada Terengganu. Mungkin dia pertama kali keluar daripada negeri Terengganu. Lahir kat Terengganu, sekolah kat Terengganu, besar kat Terengganu. Tiba-tiba masuk universiti, datang Bangi. Selain daripada dia bertemu dengan orang Kelantan, orang Johor, orang Melaka, dia boleh juga bertemu dengan orang daripada Iran, daripada Arab Saudi, daripada China, daripada negara-negara lain. Jadi pengalamannya luas. Isu yang dibincangkan pun lebih. Bukan setakat penyuh telur, lumba basikal Azizul Hasni je. Jadi isu ada yang isu-isu lebih lain. meluas lah, lebih mendunia isu yang Betul. dibincangkan. Okey, penyuh telur di Kazakhstan lagu mana kalau ada penyuh telur? Macam tu lah lebih kurang. Okey. Jadi Prof, satu lagi perkara lah kalau kita perlu ataupun mungkin masyarakat semua perlu tahu bahawasanya kemasukan mereka melalui UPU online ini ke saluran perdana ni sebenarnya yuran pengajian itu diberikan subsidi sehingga 90%. Betul. Dan 90%. Dan kita bayar 10% saja. Kita bayar 10% tu pun dengan PTPTN. PTPTN pun lagi. Ini bukannya, adalah segala bantuan yang bukannya kita bayar. Kan? Kita bayar, betul. Bayar kemudian lah. Yang ambil pinjaman tu, dia kena bayar pinjaman tu. Tapi selepas keluar belajar, 10% tu kerajaan bagi PTPTN. Lepas tu, daripada keluarga yang kurang berkemampuan, 1,500 yuran pertama tu kita tak payah bayar. Kemudian, potong daripada PTPTN. Ada lagi program yang dulu kita panggil program sulung. Kalau dia pertama kali daripada keluarga dia orang yang pertama yang masuk ke universiti, kita bagi lagi kemudahan. Jadi macam-macam dah kemudahan yang kita bagi kan. Tetapi kalau saya nak mengimbas balik jumlah pelajar daripada pengantarbangsaan lah. Jadi pada tahun 2021 kita ada dasar. Kan dasar tu maknanya kita perlu masuk 250,000 pelajar kita target 250,000 pelajar daripada antarabangsa masuk ke Malaysia. Tadi saya semak time higher education. Ada beberapa universiti yang memang disenaraikan tapi dalam senarai 200 dunia. Bukan yang tertinggi. Kan? 100 lebih lah saya rasa. UUM, UPM, USM. Jadi, Universiti Putra Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia. Jadi ini adalah tumpuan-tumpuan pelajar luar negara. Kerana mereka yakin. Kan? Contohnya mereka nak ke UUM. UUM menyahut cabaran kerajaan. 2021 menyahut cabaran kerajaan untuk mengambil pelajar luar negara. Kenapa mereka pergi? Sebab mereka yakin UUM itu adalah tempat yang berkualiti. Kalau kita ke Indonesia sekarang ini, ramai daripada pelajar ataupun orang-orang yang bekerja alumni-nya pernah belajar di UUM. Mereka boleh cakap Kedah. Kalau setakat pergi makan tom yum di Danok tu standard je. Kan? Orang Indonesia. Nak pergi mana? Dia boleh cakap Kedah. Sebab mereka ramai ke UUM. UKM pun ramai juga. Contohnya kalau di Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat, kita ke Padang, boleh kata kebanyakan pentadbir universiti di Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu adalah alumni daripada UKM. Jadi, kalau kita nak pergi ke Indonesia,
nak buat promosi, ataupun tak payah cerita universiti, cerita pelajar universiti dengan pelajar universiti, alumni dengan alumni. Mereka nak buat perniagaan di Indonesia, tak payah, tak susah, sebabnya dah ada kontak dia, dah ada networking dia. Ini masa depan tau, maknanya bukan sekadar semasa mereka belajar tu, mereka mendapat pengalaman bertemu dengan rakan luar negara, tetapi juga selepas daripada keluar daripada universiti, bukan sekadar universiti yang dapat networking dengan alumni, tetapi alumni bersama alumni pun dapat mendapat faedah daripada networking tersebut. Mana jaringan tu diperluas, networking juga diperluas. Betul. Baik Prof, itu dari sudut pra-siswazah, tadi kita dah cerita panjang jugalah. Tapi dari sudut pasca siswazah, iaitu dasar di peringkat kementerian ni kita membuka secara luas pintu kepada student-student ataupun pelajar-pelajar daripada luar negara ni. Mengapa sebenarnya di peringkat pasca siswazah kita membuat dasar begitu, dan apa impaknya mungkin kepada ranking, pencapaian, penyelidikan dengan kita membenarkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar daripada luar negara masuk ke dalam negara kita untuk peringkat pasca siswazah ni? Okey, pasca siswazah ni pun sama juga. Kita perlukan pelajar untuk membuat penyelidikan, penelitian. Dan pengalaman saya menjadi penyelia, saya rasa gembira dengan pelajar-pelajar daripada luar negara ni, sebab saya walaupun sebagai penyelia, saya belajar daripada tesis yang mereka buat. Contohnya, saya ada satu pelajar daripada Palestin membincangkan isu keselamatan di Palestin sebelum krisis ini. Jadi daripada tesis tu, daripada pelajar tu, saya belajar tentang negara, permasalahan di Palestin. Sekarang ni ada pelajar saya daripada Indonesia yang membincangkan isu tentang kelapa sawit. Masalah kelapa sawit, industri kelapa sawit di Indonesia lain daripada masalah industri kelapa sawit di Malaysia. Jadi kita boleh faham macam mana industri kelapa sawit di Indonesia berjalan. Dan pada masa yang sama, kalau kita sebagai pensyarah dan penyelia nak membuat konsultansi ataupun penyelidikan, kita boleh bantu kerajaan kita. Kata, okey, ini daripada data yang pelajar kita dapat di Indonesia berkenaan dengan industri sawit. Bagaimana kita, kalau kita nak bekerjasama ataupun kita nak buat market differentiation, kita boleh belajar. Kan, baru ni ada satu pelajar saya, baru tamat daripada China. Dia punya tesis ialah berkenaan dengan contribution pendidikan tinggi kepada pembangunan ekonomi di Shanghai. Terbukti, iaitu pendidikan tinggi ini membantu kepada pembangunan ekonomi, bukan setakat di Shanghai, di keseluruhan negara China. Jadi perkara yang sama kita boleh faham, iaitu pendidikan tinggi ini akan membantu pendidikan pembangunan ekonomi di Malaysia. Cuma tak ada orang buat tesis secara khusus. Tapi yang saya tahu sekarang ni di China memang terbukti. Tetapi kalau kita lihat Shanghai tu sebenarnya, walaupun kita bandar raya yang maju canggih, tetapi sebenarnya contributionnya masih rendah. Contribution pendidikan tinggi kepada ekonomi Shanghai masih rendah. Jadi kita banyak belajar daripada pelajar-pelajar pasca siswazah kerana mereka membuat penyelidikan berkenaan dengan negara dia. Ada satu lagi pelajar saya. Sekarang ini dia sedang membuat penelitian tentang cross culture. Contoh, ramai orang komplain. Bila pelabur asing datang ke negara kita, mereka ini susah nak adaptasi dengan budaya kita. Jadi pelajar ini membuat satu tesis, iaitu bagaimana nak menggalakkan pelabur asing mengadaptasi dengan budaya tempatan. Jadi itu benar-benar yang kita nak tahu dan kita boleh minta pelajar-pelajar kita membuat penyelidikan. Yang pertama. Yang kedua, mereka dapat menerbit di jurnal-jurnal yang tersohor. Yang ketiga, bahasa, cara mereka melakukan penyelidikan itu mungkin berbeza. Yang kita boleh belajar dengan dia. Jadi, isu sekarang ni ialah pasca siswazah ni bukan sekadar dia datang bayar yuran dan buat penyelidikan. Tetapi sebagai penyelia, kita juga boleh mendapat pengalaman, boleh mendapat data, boleh mendapat pelajaran daripada dia, dan kita akan dapat network yang kita mungkin tak dapat kalau pelajar ni tak ada. Sekarang ni saya ada 2-3 pelajar saya yang dah pergi
menjadi orang-orang tertentu. Kalau kita lihat di Indonesia contohnya yang saya sebutkan tadi, pelajar-pelajar daripada UUM, daripada Universiti Kebangsaan, daripada beberapa universiti lain pun telah memegang jawatan-jawatan tinggi di Indonesia. Kalau kerajaan nak ke Indonesia, kita boleh uruskan networking di situ dengan menggunakan alumni kita saja. Jadi perkara-perkara hubungan rapat dengan jiran, hubungan antarabangsa ni wujud. Ini yang kita panggil soft power. Kan? Soft power. Kita menggunakan pendidikan tinggi sebagai salah satu bentuk soft power. Salah satu bentuk diplomasi yang dapat meletakkan Malaysia di peringkat tinggi di dalam dunia. Ya, jadi kita nak tahu jugalah Prof, di peringkat UKM sendiri, saya difahamkan sebelum ni pun ada membuka fakulti pesisir, iaitu di beberapa buah negara sebelum ini, di Asia Barat dan juga di Indonesia ni. Bagaimana sebenarnya ia dapat memperluaskan lagi lah mungkin networking dan juga mungkin memperluaskan lagi sistem pendidikan tinggi negara kita ni ke negara-negara lain? Okey, sebelum saya masuk ke tajuk tu, saya nak terangkan lah. Kalau di Qatar tu, kita bukan yang pertama dan bukan yang terakhir yang akan menjadi universiti luar negara yang masuk. Sebelum ni ada Aberdeen, ada John Hopkins dan UKM, dan dia pun ada 2-3 universiti tempatan. Jadi, kita bukan yang pertama dan terakhir. Sebab itu kita melihat Qatar ini bukan sebagai satu Qatar ni negara kecil, kan? 300,000 je rakyat dia, 1 juta lebih orang dia semua sekali campur luar negara. Tapi kita gunakan Qatar sebagai pintu masuk kepada negara-negara teluk. Dia ada Oman, ada Kuwait, ada Bahrain, Arab Saudi dan lain-lain. 6 negara teluk. Dan di sebelah utara, dia ada Iraq. Di timur, dia ada Iran. Sekarang ni masalah kita, pelajar Iran kalau masuk ke Malaysia, susah untuk mereka membuka bank account. Kan? Kita sebab kerana sanction dan sebagainya. Mereka boleh pergi belajar dengan kita di kampus kita di Qatar. Jadi itu adalah satu saya rasa kedudukan yang strategik di negara Timur Tengah. Tambahan pula dengan keadaan geopolitik sekarang ini, Amerika Syarikat tidak lagi mengeluarkan visa sesenang-senangnya kepada pelajar-pelajar daripada negara Islam. Jadi mungkin ada orang yang tak berkemampuan ataupun tidak mahu datang ke Malaysia untuk belajar, tetapi ingin mendapatkan ijazah daripada antara universiti tersohor di negara, di dunia, kan? Kita 126. Jadi itu kedudukan strategik. Kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang ini, contohnya di Abu Dhabi, UAE, banyak universiti-universiti asing yang telah membuka kampus, seperti American University in Sharjah, dan berbagai-bagai New York University juga di Abu Dhabi. Itu contoh. Jadi kita bukanlah orang yang pertama dan yang terakhir. Di Indonesia, ini adalah satu pasaran yang besar, 270 juta rakyat dia. Beribu-ribu universiti yang dia ada. Tetapi untuk pasca siswazah, mereka masih jauh. Khususnya untuk bidang PhD. Jadi ini adalah peluang. Mereka melihat kita untuk datang belajar di bidang PhD di Malaysia. Tetapi ramai juga yang ingin belajar dengan Universiti Malaysia tidak mempunyai kemampuan ataupun tidak mempunyai waktu untuk datang ke Malaysia. Jadi kita ada banyak juga cadangan untuk membuka kampus di Indonesia. Dan kalau kita buka kampus di Indonesia pun, bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kerana Monash University pun dah ada di Indonesia. Baru ni saya dapat tahu, Queen Mary dan King's College, 2 universiti tersohor daripada United Kingdom, pun telah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membuka cawangan di Indonesia. Jadi, semua orang mengantarabangsakan pendidikan tinggi mereka. Itu yang saya nampak. Ya, dan pastinya kita pun tak nak ketinggalan lah. Tak boleh. Daripada bukan tak nak, tak boleh. Tidak boleh ketinggalan. Ya. Kalau tak, kita akan tertinggal jauh nanti. Ya, satu lagi tadi saya bincang berkenaan dengan pendanaan. Contohnya dulu saya sebelum jadi Naib Chancellor adalah pengarah Institut Kajian Malaysia Antarabangsa, IKMAS, UKM. Kita ada dana daripada luar negara,
dua daripada Jepun, iaitu endowment macam wakaf daripada Nippon Foundation dan juga Kaneka Corporation. Kenapa mereka bagi kita dana? Sebab mereka yakin dengan kita. Kita boleh mengantarabangsakan penyelidikan kita. Kita adalah pusat. Dua dana ini merujuk kepada ASEAN. Jadi mereka yakin yang kita boleh membawa penyelidik-penyelidik ASEAN dan penyelidik ini berminat untuk datang ke UKM. Jadi selain daripada yuran, selain daripada dana penyelidikan, kita juga melihat kepada dana endowment, wakaf dan lain-lain. Jadi syarikat-syarikat besar, mereka nak berkawan dengan universiti-universiti tersohor. Kalau kita meningkatkan globalisasi pendidikan, penyelidikan, jaringan, ini akan membantu kita meningkatkan ranking. Bila meningkat ranking, kita dikenali dan akan banyak. Kita boleh membuat pemasaran untuk mendapatkan dana-dana endowment daripada luar negara. Ya, dan kita tak banyak masa, Prof, mungkin harapan Prof lah melihat kepada perantarabangsa pendidikan tinggi ini, yang mana ada cakap-cakap di luar sana kita ni tak boleh nak berikan pelajar-pelajar antarabangsa ni lebih ruang dan sebagainya. Bagaimana Prof ingin menangkis kesemua perkara-perkara itu, Prof? Ramai orang nak datang ke Malaysia kerana mereka ni sanjung tinggi dengan budi bahasa kita, dengan cara kita melayan tetamu, dengan cara kita melihat kepada dunia, diplomasi kita, pemimpin-pemimpin kita yang berpengaruh dan dikenali ramai. Jadi kita kena memberi keadilan kepada sistem pendidikan negara. Kan, sistem pendidikan negara ni dikenali. Bukan sahaja di negara bawah, tetapi juga di negara-negara lain yang lebih maju daripada kita. Memang kita terkenal. Jadi apa salahnya kalau orang yang datang daripada luar negara ini, yang membayar 100% yuran pengajian, yang membawa dana penyelidikan, yang membawa jaringan yang kita akan dapat nanti, kita layan mereka sebagai tetamu kita dengan budi bahasa yang kita memang terkenal sebagai negara yang mempunyai budi bahasa yang tinggi. Dan dalam masa yang sama juga, pelajar-pelajar tempatan ni masih diberikan ruang ataupun diberikan prioriti untuk masuk ke IPT tempatan. Memang first intake memang untuk first cut tu adalah untuk pelajar UPU. Jadi tidak ada isu lah mengatakan bahawasanya pelajar antarabangsa ni mencuri kota pelajar tempatan. Tak ada isu, ya? Tak ada. Okey, jadi saya harap ataupun kita berharaplah dengan penjelasan daripada Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia sebentar tadi dapat memberikan pencerahan kepada anda semua. Fakta-fakta yang tak betul, jadi kita kena betulkan. Ini adalah fakta-fakta yang betul lah mengenai pengantarabangsa pendidikan tinggi, bahawasanya pelajar-pelajar tempatan masih menjadi prioriti sebenarnya bagi kerajaan, iaitu kita pun memberikan subsidi sehingga 90%. Jadi pelajar-pelajar ni bayar 10% saja. Itu pun kita bantu lagi dengan adanya bantuan-bantuan seperti program-program di bawah KPT, iaitu program sulung. Kita ada juga pinjaman wang penaluan PTPTN dan sebagainya. Jadi dengan harapan kita nak membangunkan nusa bangsa kita, kita nak membangunkan bakat terbaik negara kita untuk sama-sama kita membangunkan negara kita. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia yang bahagia Prof. Dr. Sufyan Yusof atas penjelasan sebentar tadi, iaitu saya kira amat jelas sekali penjelasan yang dibuat oleh Prof. Dr. Sufyan Yusof, yang sama-sama kita boleh manfaatkan input-input ini untuk kita menghebahkan pada orang ramai lah bahawasanya kerajaan ataupun negara Malaysia ini sebenarnya sudah berada pada aras yang tinggi juga ya, dari segi kedudukan dan juga dari segi ranking pendidikan tingginya. Jadi itu saja yang sempat kita bawakan dalam podcast khas kita pada siri kali ini. Kita jumpa lagi di siri-siri yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih, Prof.